mungkin boleh terselamatlah daripada kecederaan. Dan Abu Jahal bin Hisham mengetuai tentera Quraisy yang bersiap sedia untuk berperang. Dan ada 9 orang kaya Quraisy yang membiayai kumpulan tentera kafir Quraisy ni untuk memerangi Nabi SAW. Kita lihatlah bagaimana keadaan suasana tersebut. 1,300 orang nak berlawan dengan 313 orang. Itu dari sudut bilangan orang. Kelegapan pula 100 ekor kuda nak lawan dengan 2 ekor kuda. Hak nu dengan pedang, dengan persiapan macam-macam. Hak tentera Islam dengan pelepah tamar. Mereka bukan nak pergi perang. Sahabat-sahabat bukan nak pergi perang, tak bersedia untuk berperang. Disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran, dalam suratul Anfal ayat 4, kalau tak silap saya, ayat 4 hingga 5, Allah SWT kata, ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Sebagaimana harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran, maka Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkanmu dari rumahmu untuk pergi berperang dengan kebenaran jua. Sedang sebahagian dari orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berperang. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Siapa yang suka perang? Sakit, pedih, letih, kematian. Sahabat-sahabat pun ada perasaan macam itu juga, kerana mereka ini insan biasa. Dan dirakamkan oleh Allah SWT, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Orang yang beriman, orang yang bersama dengan Nabi SAW, hijrah, sanggup hijrah daripada Mekah ke Madinah, tinggalkan harta, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah, sanggup ni. Tapi bila nak pergi berperang, sekali lagi mereka diuji. Mereka lepas dengan ujian harta. Macam kita ada rumah, nak tinggal rumah, nak tinggal kerja, nak pindah tempat lain, yang senang. Ada pengorbanan. Ada pula bela kambing, bela lembu, ada ladang pula. Suatu pengorbanan yang besar Nabi SAW dan para sahabat. Kita kalau dengar cerita ni, kita boleh menangis. Mereka berkorban segala-galanya. Lah ni menuntut untuk mengorbankan nyawa mereka. Suatu pengorbanan yang besar. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Satu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbantah tentang kebenaran berjihad. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Setelah nyata kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat akan sebab-sebab. Itulah sahabat-sahabat diuji. Tuan-tuan kena ingat, yang berlaku ni bulan puasa, bulan yang diwajibkan berpuasa. Sebelum ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Turun ayat ni, Allah SWT mewajibkan sahabat-sahabat berpuasa. Tak pernah puasa sebelum ni, wajib berpuasa. Tahun yang sama, tahun yang kedua hijrah, setelah diwajibkan berpuasa, diwajibkan pula berperang, kerana kamu telah dizalimi. Itulah sahabat-sahabat diuji. Lalu seterusnya, apabila telah bersiap tentera Quraisy untuk
lawan dengan Nabi SAW, mereka dengan perasaan bangga dan riak dari rakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat 47. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negerinya dengan berlagak sombong dan menunjuk kekuatan mereka. Itu sifat orang kafir Quraisy. Mereka keluar untuk menentang Nabi SAW dengan 1000 bala tentera. Mereka rasa riak, mereka rasa ujub, mereka rasa takabur dengan kekuatan mereka, serta mereka pula menghalang manusia dari jalan Allah. Dan ingatlah, Allah Maha meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka kerjakan. Dipendekkan cerita, Abu Sufyan Al-Harb bila dah dapat berita itu begini, dia cari jalan pintas. Dia cari ikut jalan lain dan dah dapat maklumat bahawa Nabi SAW berada di Badar. Dipendekkan cerita, Abu Sufyan dapat cari jalan lain, bawa semua kafilah dia yang 1000 ekor unta tadi daripada Syam, lalu jalan lain boleh balik ke Mekah. Tidak berlaku pertembungan Nabi SAW dengan Abu Sufyan Al-Harb. Baliklah Abu Sufyan ke Mekah semula dan report dekat Abu Lahab, kami dah selamat dah, tak bertemu dengan Rasulullah, tak bertemu dengan Muhammad, kita tak payah perang. Dan nak settle guys. Tapi Abu Lahab kata, aku tak kira, aku tak perang. Kami dah bersiap sedia, kita akan hancurkan Nabi Muhammad dan tenteranya dengan sehabis-habis. Maka dengan sombongnya mereka keluar ke medan Badar untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan tenteranya. Panjang ni cerita. Jadi mukadimah, InsyaAllah katanya ada satu siri lagi. InsyaAllah kita sambung lagi cerita peperangan Badar, insyaAllah. Banyak pengajaran dan iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa Ghazwah Badar Al-Kubra. Kan? Dilihat bagaimana keimanan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, bagaimana yang dinukilkan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat yang kita sebutkan sebentar tadi. InsyaAllah muslimin dan muslimat, kita boleh cari maklumat, ilmu tentang sirah, mudah je nak faham. Kita cari banyak kitab-kitab yang membicarakan tentang sirah Nabi SAW. Kita boleh tengok dalam Fiqhul Harakah, kitab Fiqhul Harakah yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Boleh juga tengok Sirah Nabawiyah Sayyid Ramadan Al-Mufti. Boleh juga tengok dalam Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Safiur Rahman Mubarakpuri. Itu kita kitab buku-buku yang dalam bahasa Melayu lah, yang kita boleh ambil pengajaran. Jadi insyaAllah moga-moga tazkirah pada malam ni menjadi pencetus kepada kita untuk terus menambah ilmu. Kalau nak cerita semua malam ni tak ada, sekejap sampai pukul berapa tak tahu. Orang tak habis ni baru intro tadi, baru cerita pasal tentera Abu Sufyan, guru Abu Sufyan, tentera Nabi SAW dengan persiapan tentera Quraisy, kafir Quraisy. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum bisairil muslimin wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.